So sekarang ni kita dekat apa nama kedai tadi? Lubuk Buaya. Kedai Lubuk Buaya. Apa tu Lubuk Buaya? Dekat Cina. Sekarang kita tengah tunggu makanan sampai. Aisyah order nasi Pattaya, Aziz order Ayam nasi goreng ayam cili. ha? Nasi goreng ayam cili tak ada dengar. Nasi cili pada tak ada. Goreng ayam cili. Cili So pada tak ada. kami dah sampai tadi. Air apple asam boy. Teh ais limau. Kita tanyakan mana Khadijah? Khadijah tidurlah. Khadijah penat. Dia baby tau, dia kena tidur banyak. Tapi disebabkan mak bapak dia Dian berjalan, so dia terpaksa menerima benda-benda baru yang membuatkan dia macam susah nak tidur. So dia tertidur sebab penat. So next, lepas ni kita akan pergi, tak tahu, Aisyah nak pergi pasar malam. So kita makan dulu. Kita tengok makanan dia. Orang tadi Aisyah cari-cari tau kedai makan yang harga macam biasa lah. Tapi tak adalah harga macam biasa. Harga dia still lagi mahal daripada yang kat sana. Sebab kat luar, dekat KL, nasi goreng Pattaya kadang RM7. Dekat sini, kedai ni RM9. Macam yelah, tempat melancong kan. So makanan dah sampai. Dah rasa lah? Makan je. Ayam. Apa rasa? Rasa ayam lah. Red. Tahu. Biasa je. Ayam biasa. Rasa dah dulu makanan dia. Kalau 10/10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 8/10 lah. Oh, wow. Aisyah tak tahu. Baik. Tak boleh pegang. Pegang. Ya, rasa cepat. Jatuh ke hati bang. Okay. Main nampak pun sayang. Tak apalah, tak buat video. Ya. Alah, dah. Kau tengah makan. Okey je.